Cik Rozana, saya dah lama simpan emas tapi tak tercapai-capai pun matlamat saya. So, boleh kongsikan tak tips dan cara yang berkesan kepada anda yang nak tahu, tengok video ini sampai habis. Jangan lupa save video ini untuk rujukan yang akan datang. Menarik soalan tadi tuan-puan. Ramai orang mula simpan emas tapi tak semua tercapai matlamat mereka. Rahsia tuan-puan bukannya lah banyak duit tahu, tapi bagaimana tuan-puan merancang dan konsisten. So yang pertama adalah tuan-puan kena letak matlamat yang jelas. Sebagai contoh, tuan-puan nak capai 50 gram emas untuk apa? Untuk deposit rumah. Dan tuan-puan nak capai 10 gram emas ni untuk pendidikan anak-anak. Matlamat yang jelas ni akan bantu tuan-puan untuk bina arah dan lebih bersemangat. Yang kedua adalah tuan-puan kena pecahkan matlamat itu jadi langkah yang kecil. Contohnya tuan-puan nak kumpul 50 gram ni dalam masa 5 tahun. Bermakna setahun tuan-puan kena kena kumpul 10 gram. Setiap bulan tak sampai pun 1 gram. Bila nampak kecil ni lebih mudah untuk tuan-puan konsisten. Yang ketiga, beli secara berkala. Gunakan konsep auto menabung. Dekat public ada je auto debit. Beli je emas setiap bulan tanpa fikir harga. Harga emas turun naik ni tak penting tau. Sebab kita fokus untuk pertambahan gram emas kita. Yang keempat, pilih platform yang mudah dan patuh syariah. Contohnya tuan-puan, akaun emas Get Public Gold. Kita boleh bermula dengan sendas RM100. Dan tuan-puan boleh pantau akaun tuan-puan tu bila-bila masa sahaja. Dah cukup gram, terus fizikalkan. Tak ada masalah. Yang kelima, boleh pantau dan raikan pencapaian kecil. Setiap kali capai kita punya matlamat baru, raikan diri kita tuan-puan, bukti usaha kita ni membuahkan hasil dan makin dekat kepada matlamat sebenar kita. Kesimpulannya tuan-puan, capai matlamat emas ni bukan tentang cepat kaya, tapi tentang disiplin, matlamat yang jelas dan tindakan yang konsisten. Ingat tuan-puan, 1 gram yang kecil hari ini boleh jadi 1 kilogram emas di masa hadapan. Okey, itulah cara untuk tuan-puan cepat-cepat capai matlamat simpan emas tuan-puan. Pada anda dekat luar sana belum lagi bermula buat simpan emas, boleh refer di pin video saya ataupun terus kontak saya untuk saya bantu anda daftar akaun percuma dan terus mulakan simpan emas ikut bajet masing-masing.